Saya nak sebut beberapa perkara. Saya nak bagi penjelasan. Pertama, bukan saya anjurkan. Jadi kalau nak tangkap dia orang. Saya hanya dijemput untuk bagi ucapan. Kedua, kalau nak tangkap, jangan letak saya satu sel dengan Syah Munir Rais. Saya pernah duduk satu sel dengan dia. Aku serik lah, tak nak duduk satu sel dengan dia. Saudara-saudari, kita nak tak nak lah. Saya tahu lepas ini akan ada laporan kata kehadiran itu teruk, orang tak bagi sambutan pun. Saya tengok live tadi ramai, adalah 2-3 orang yang kata ini semua amarah orang-orang yang tak puas hati. Ada yang kata bahawa apa nak bising-bising tangkap Azam Baki, kontrak dia tinggal 2 minggu saja lagi. Lepas ini akan ada calon ataupun ketua Pesuruhjaya yang baru. Isu dia bukan soal siapa tubuh badan. Sama kalau orang tanya kami lah, yang beberapa orang di dalam budak nakal dalam PKR sekarang, isu dia bukan Anwar Ibrahim, isu dia bukan Najib, bukan Pak Lah, bukan Tan Sri Muhyiddin, bukan Ustaz Hadi. Sama juga isu dia bukan batang tubuh Tan Sri Azam Baki. Isunya adalah sistem dan budaya kuasa. Sebab kita dah nampak bahawa kerajaan bertukar ganti, dan daripada tahun 2018 kita dah ada berapa Perdana Menteri kita dah ada? Kita dah ada 4 Perdana Menteri. Campur dengan Najib dah 5 lah. 5 Perdana Menteri daripada 2018. Tapi kenapa kebelakangan ini kita nampak lebih ramai orang melahirkan rasa tidak puas hati? Dan yang lebih ramai bersuara ini sebenarnya penyokong atau orang yang sebelum ini undi Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Saya tak kisah sangat sebenarnya kalau orang kata kenapa PN atau pembangkang tidak nampak ke depan dalam isu Azam Baki. Sebab isu itu memang tak pernah penting bagi mereka pun. Kita harap UMNO dan BN memang taklah mereka yang meninggalkan warisan sistem kuasa dan SPRM yang ada sekarang. Takkan dia nak ubah. Tapi yang kita nampak dan berbahaya ialah walaupun parti, orang politik, pemimpin yang sebelum itu nampak dengan cerah bahayanya sistem kuasa, dia masuk, dia kata ini boleh jadi geng aku ni, asalkan kau jadi geng kita, asalkan budak kita. Saya tahu ramai terutamanya yang mengundi PH, yang dalam PKR, dalam DAP, dalam amanah, pengundi-pengundi yang tak mau PAS contohnya jadi kerajaan. Mereka akan fikir, kenapalah kita nak ganggu dan goncang? Kalau yang itu kecil saja tak apa, kita boleh telan yang kecil itu, kerana yang mengekalkan kerajaan PH itu adalah lebih penting. Saudara-saudari, benar salah ini dia tak ikut siapa batang tubuh. Sebab kita tahu bahawa power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Jadi letaklah orang yang pakai seluar pendek pun, atau orang yang pakai serban pun, atau orang yang boleh bagi usrah ke, orang yang boleh berceramah, hatta kalau ada yang bagi ucapan tadi jadi Perdana Menteri, kalau sistem itu tidak ditukar, tidak ada jaminan saudara-saudari mereka tidak akan jatuh dengan godaan itu. Tak ada. Dan kita juga tahu dalam sistem negara kita, beberapa kelompok itu akan tetap kekal sama. Kerajaan bertukar ganti, ahli politik bertukar ganti, tapi kelompok-kelompok ini kekal sama. Contoh dia siapa? Businessman lah. Tadi saya punya tim kata dia nak bagi aku air, aku kata tak apalah,
tak dahaga. Sekarang bagi air. Lama sangat. Tak pernah berceramah. Suara dia nak hilang. Baru 5 minit. Kita tahu bahawa kerajaan bertukar ganti orang yang berwang. Bukan beruang. Beruang itu aru. Orang yang berwang, mempunyai duit. Orang yang berwang ni, kerajaan bertukar ganti, mereka tetap akan ada di situ. Dia tukar pakaian saja. Kalau pemimpin itu UMNO, menteri itu UMNO, dia pakai cara UMNO, dia jumpa di tempat yang orang UMNO selalu suka lepak. Kalau pemimpin itu PAS, dia pakai cara PAS, dia letaklah kopiah. Dia pergi jumpa tempat orang PAS suka lepak. Kalau pemimpin itu PKR, dia kepit beg celah ketiak lah. Macam budak-budak ceplos. Dia pergi jumpa yang itu. Tukarlah macam mana kerajaan ahli politik. Dia takkan hilangkan orang-orang. Tolong buka. Dah buka dah. Sebab ni memang confirm hilang suara dia. Tukarlah macam mana pun, confirm orang itu akan tetap ada, kerana dalam sistem negara kita, kita tahu sekarang ini siapa yang ada wang, dia boleh beli. Itu satu kelompok. Satu lagi kelompok yang tidak akan berganti walaupun ahli politik itu kita tukar ganti, ialah pegawai-pegawai kerajaan. Orang yang ada jawatan penting. Mari ahli politik dari parti A, dia buat cara parti A. Mari ahli politik Perdana Menteri daripada parti B, dia bagi salam cara parti B. Mari yang C, dia pakai cara C. Sebab itulah ada watak seperti Tan Sri Azam Baki yang kekal sehingga 3 orang Perdana Menteri, daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Datuk Seri Ismail Sabri, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kalau ada pilihan raya, contohnya tukar kerajaan, saya yakin Perdana Menteri yang baru itu akan tetap kekalkan dia. Sebab dia kata, kalau dulu engkau pergi kejar aku masa aku jadi pembangkang, sekarang kamu buat benda yang sama, kamu pergi kejar pula Anwar Ibrahim yang dah tak jadi Perdana Menteri. Akhirnya kitaran ini tidak akan berhenti, saudara-saudara. Kitaran ini akan berterusan. Kitaran wang ini menyebabkan nilai suara kita sebagai rakyat akhirnya tak guna. Baik tak payah buat pilihan raya, kamu lantik je lah semua, bolotlah semua. Susah payah kita turun kempen, akhirnya yang kita dapat macam orang kata order Shopee Lazada, gambar cantik, besar, dapat besar itu saja. Sebab itu saya tahu mungkin kawan-kawan yang biasa suruh Anwar turun ni, saya sendiri tak merasa betapa susahnya kami untuk hadir dan bersuara, kerana kami akan kena maki tiap-tiap hari. Saya ingatlah lepas habis 2018 itu, zaman saya turun naik mahkamah dah berakhir. Sampai Datuk Seri Najib jatuh, saya kumpul rekod 14 kes mahkamah. Orang tak faham seksa turun naik mahkamah ni. Satunya sebab habis duit bayar peguam. Keduanya sebab habis masa. Bukannya turun naik mahkamah setiap satu kes itu boleh pergi tunjuk muka je. Berbulan-bulan nak sediakan kes, kemudian nak duduk dalam mahkamah. Itu tak campur lagi risiko-risiko yang akan diambil. Jadi saya ingat, saya 2018 selesai, aku kata aku tak nak dah, cukup dah. Sebab itu tadi Wong Chen salah sebut,
Bila dia kata tahun 2022, Januari 2022, Anwar Ibrahim dia sebut, siapa lagi sebut, ramailah pemimpin DAP Amanah turun demonstrasi dia untuk tuntut Azam Baki turun. Dia sebut juga nama saya. Saya tengah main basikal masa tu. Saya tak ambil pot pun. Saya tak pernah pun sebelum ini yang janji nak tangkap dan turunkan Azam Baki bukan aku tau. Yang janji adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan-pimpinan PH. Jadi sebab itu bila kita menang, bila dah jadi kerajaan, saya ingat kotlah nak ada satu mesyuarat ke, perbincangan ke, disebut ke, apa kita nak buat dengan institusi-institusi macam SPRM ni. Saya dapat tahu Tan Sri Azam Baki sambung kali pertama daripada surat khabar macam saudara-saudari. Sepatah tak sebut. Tak apalah. Bila ditanya masa itu, saya rasa perbincangannya ialah kita tak nak goncang dulu kerajaan. Sebab kalau masuk ambil alih kerajaan, kalau kita tukar nampak kita berdendam. Jadi kita kekalkan. Lagipun dia dah bersara, lepas ini tak ada lah. Jadi kita telan lah. Kita telan, kita tunggu. Kali kedua pun saya dapat tahu daripada surat khabar. Tak ada bincang. Ini siasat. Sebabnya apa dia? Mereka siasat. Sebabnya apa dia? Mereka menulis mengenai syarikat kroni. Kerana syarikat kroni itu tidak lagi ada tender kerajaan, maka mereka tulis syarikat kroni itu saham untungnya dan juga perolehannya akan menurun bila kontrak itu tak ada. Oleh kerana dia budak-budak bank antarabangsa, satu dunia kenal kita perlukan bank macam ini untuk jaga kredibiliti ekonomi kita. Diam-diam mereka kena serbu sebab syarikat kroni itu tak puas hati. Oleh kerana ada satu market report, laporan pasaran mengenai mereka, kononnya harga saham mereka jatuh. SPRM pergi serbu dengan alasan sebenarnya budak-budak itu dibayar rasuah untuk menjatuhkan syarikat kroni itu. Saya dapat aduan, sudah tentulah ini bank antarabangsa. Saya dapat aduan, saya pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri dalam pejabat dia. Saya kata stop this nonsense, call Azam Baki sekarang, stop it. Dia call lah depan saya. Depan saya dia call lah kan. Tapi saya tahu lepas itu benda itu berlarutan. Budak-budak tu tetap, akhirnya tak ada kes pun, tutup saja. Jadi ada perkara-perkara yang berlaku di luar pengetahuan rakyat. Saya tahu contohnya, saya pernah sebut, kalau ada calon-calon dalam pemilihan PKR yang ada orang tak suka, kena tangkap. Akaun kena beku. Dia nak bercakap, dia tak berani. Siapa nak percaya kat dia? Jadi sebab itu, bila keluar cerita mengenai pemilikan saham Tan Sri Azam Baki untuk kali kedua, bukan kali pertama, kali kedua, sepatutnya kerajaan yang ada ni tidak ada alasan dan tidak ada jalan lain kecuali untuk paling kurang, kalaupun tak nak jatuh hukuman, paling kurang ambil garden leave dulu. Itu belum tengok lagi saham apa yang dimiliki. Saham yang dimiliki itu ialah syarikat yang berkait dengan mafia korporat. Velocity Capital Sendirian Berhad itu, antara pemegang sahamnya ialah Andy Lim, yang disebut di dalam laporan mafia korporat. Seorang lagi, ada seorang datuk daripada Johor, saya tak nak sebut nama lagi, tapi datuk ini pernah disiasat. Ada laporan macam-macam yang menuduh beliau adalah kongsi gelap. Dan
Dan kita juga tahu bahawa syarikat-syarikat yang diambil alih, yang diuruskan oleh Victor Chin, oleh kumpulan-kumpulan ini, memang dilaporkan digunakan, tuduhannya digunakan untuk mencuci wang kongsi gelap. Jadi kepada abang polis, kepada SPRM, kepada pegawai-pegawai kerajaan yang ada, saya faham bahawa saudara-saudari perlu melaksanakan tanggungjawab. Saya faham saudara-saudari kena ikut arahan. Tapi saudara-saudari juga kena ingat bahawa pertama, kita ni manusia, kita kena jawab dalam kubur. Ini bukan kita lawan sebab kita tak suka Anwar. Ini bukan sebab nak tukar kerajaan. Ini bukan sebab Tan Sri Azam Baki. Saya suka je Azam Baki selepas saya tengok dia menyanyi Camellia. Tak tahu suara macam itu. Sebab itu saya boleh beritahulah, lepas ini Tan Sri Azam Baki, nasihat saya, lebih baik bersara dan menjadi penyanyi. InsyaAllah orang akan kembali suka. Ini bukan soal Azam Baki, soal batang tubuh. Soalnya ialah, ini kepada pegawai-pegawai yang mendengar ni kan, soalnya kita kena menjaga kemurnian institusi-institusi kita, terutamanya yang melaksanakan, yang menyiasat, yang menangkap, yang mendakwa, yang bersabit dengan undang-undang, baik polis, baik SPRM, baik MCMC. Rakyat biasa ni dia nak pergi kat mana lagi? Polis untuk melindungi rakyat, SPRM untuk melindungi rakyat, MCMC untuk melindungi rakyat. Kalau ada 2-3 tindakan yang dilihat dan difahami oleh rakyat bahawa institusi ini telah disenjatakan untuk menjadi alat kumpulan-kumpulan elit yang berkuasa, maka akhirnya rakyat sudah hilang kepercayaan. Bila rakyat hilang kepercayaan, buatlah apa pun, tangkaplah apa pun, orang dah tak percaya. Jadi sebab itu, bagi SPRM, bagi PDRM, bagi MCMC, kepada menteri-menteri yang ada, apa legasi yang kita nak tinggalkan kepada anak-anak kita? Kerana soal mafia korporat SPRM Tan Sri Azam Baki ni takkan berhenti macam itu saja. Daripada pendedahan dalam Bloomberg, sekarang dia dah masuk mahkamah. Bukan mahkamah sebab Azam Baki atau Victor Chin didakwa, mahkamah kerana saman menyaman. Mereka yang telah rasa jadi mangsa, dia saman Victor Chin, dia saman orang itu. Semua ini akan keluar satu persatu. Ia akan berlanjutan bertahun-tahun. Dan akhirnya di hujung sekali, pada ketika itu, tidak pasti yang Anwar Ibrahim masih lagi Perdana Menteri masa itu. Tak pasti PA jadi kerajaan. Kalau kerajaan itu lain, kalau dia tak campur tangan, kalau dibiarkan kes itu terburai dan dipaparkan kepada rakyat, maka rakyat yang ambil risiko tahun 2018, tahun 2022 untuk tukar kerajaan, letak harapan kepada orang-orang baru, akhirnya mereka akan kata, tak payahlah, buatlah apa pun, mereka ni semua sama saja. Mereka semua dibeli dengan wang. Mereka tak kisah wang itu datang daripada mana, kongsi gelap ke, businessman ke, kroni ke, bukan warga negara Malaysia ke, tak kisah. Asal siapa bagi wang, dia akan ikut telunjuk orang yang bagi wang. Kalau itu berlaku, maksudnya negara ni tak payah ada lah. Tak payah. Kita tak payahlah buat semua undang-undang. Tak payahlah. Sebab itu saya pernah tegur Datuk Seri Anwar. Dia bengkak dengan aku lah. Memang saya pernah tegur dia. Saya rasa kita kena kurangkan kot. Datuk Seri kena kurangkan ucapan sebut pasal sakau. Sebab kita ni dah jadi kerajaan.
Lama mana kita nak cerita pasal sakau. Orang lain kata tu azan baki, itu kroni, tu farhash. Jadi akhirnya mesej cantik yang kita bawa untuk negara, orang akan perlekehkan. Saya tak apalah, saya pernah merasa semua. Duduk lokap pernah, tengok Hishamuddin Rais main bogel pernah, jadi ahli parlimen pernah, jadi businessman pernah, jadi menteri pernah. Saya pernah jadi semua. Pada umur saya sebenarnya lebih daripada gembira. Aku tak nak campur dah semua ni. Tapi apa nasib kepada yang muda-muda? Kalau kena tangkap tu jangan bimbang sangatlah, sebab rekod kita banyak yang kena tangkap ni jadi menteri. Ada yang kena tangkap masuk ISA 2 tahun jadi Perdana Menteri. Jadi jangan bimbang. Yang itu aku tak okey lah kena tangkap tu, jangan bimbang. Tapi apa nasib anak-anak muda yang lain? Sebahagian daripada kita dilahirkan dalam keadaan yang lebih baik. Kita diberi rezeki, peluang lebih baik. Kita sempat merasa Malaysia yang akan ada 20 tahun daripada sekarang, dia tak sama dengan Malaysia yang ada sekarang. Malaysia akan kurang segala-galanya. Harta kurang, duit kurang, orang makin ramai. Dia tak boleh nak bermewah-mewah macam dulu dah. Sekarang pun kita tengok dah, bila perang sikit dekat Iran, macam-macam negara kita ada masalah. Yang itu kena ubah, yang ini kena ubah. Bayangkan 20 tahun daripada sekarang, rakyat makin ramai, budak muda makin ramai. Kalau kita tinggalkan negara ini kepada mereka, dalam keadaan mereka rasa tak ada harapan untuk aku boleh naik dalam masyarakat dan hidup aku dengan merit aku, dan kejujuran. Kalau aku rajin, aku akan dapat tempat. Kalau aku cerdik, aku akan hidup senang. Kalau generasi akan datang 20 tahun daripada sekarang dah tak percaya benda itu, kita akan jadi negara yang gagal. Orang yang dah lepas kami tak apa. Tapi bayangkan yang muda-muda, anak-anak ini, mereka tak faham semua ini. Sebab itu saudara-saudari, walaupun kalau ikut saya ni, Wong Chen ni bukan kaki demo. Punyalah payah dia nak bagi ucapan, kena bagi ucapan kat rostrum. Saya dah tinggalkan dunia demo ni lama dah. Tapi kalau yang tua-tua tinggalkan perkara ini kepada yang muda semata-mata, saudara-saudari, satu hari nanti 20 tahun daripada sekarang, kita akan kena sumpah seranah oleh anak-anak kita sendiri. Mereka akan kata, mana kamu masa semua ni ada? Apa kamu buat bila semua ni kamu dah nampak? Kamu tak buat apa-apa dan kamu tinggalkan masalah ini kepada kami. Kita yang tua-tua, yang umur 40, 50, 60 ini, kita akan jadi generasi yang malu dengan sejarah kita sendiri. Jadi sebab itu, ini baru nak panas kan. Yang sebenarnya nanti hari Sabtu. Hari Sabtu saya minta penganjur tolong atur bomoh hujan. Sekarang musim hujan kau. Kalau hujan ribut, ayam nanti kan. Tapi kepada yang lain, hujan ke ribut ke, datang. Kita tak pasti sama ada orang dengar ke tidak. Kita tak tahu pun sama ada yang berkuasa dekat Putrajaya ambil pot ke tidak. Saya yakin mereka tak kisah pun, dia tak ambil pot pun. Bagi dia ni berapa kerat, 4-5 ekor je budak ni. Ini semua orang yang kecewa. Dia kata. Tapi mana ada perubahan dalam dunia ini yang bermula dengan kumpulan yang besar? Tak pernah ada. Semua perubahan bermula dengan orang gila dalam kumpulan yang kecil.
Budak-budak ni dia nak buat apa, dia nak lompat, tak apalah, lama-lama dia tua juga. Bila dia jadi tua, dia jadi macam kita orang lah. Adalah satu dua orang yang masih lagi jadi macam Hishamuddin Rais, tapi tak ramai lah. Orang lain dia kahwin, dia kerja, lama-lama dia jadi macam kita orang lah. Yang muda-muda ni ikut suka dia lah. Ini masa dia muda. Janganlah kita yang tua ini terlalu sensitif dengan budak-budak muda, kerana kita pernah jadi orang muda. Jadi yang tua, kamu datang. Kalaupun kita takkan ada kesan dalam jangka masa pendek, saya yakin kita akan ada kesan sebulan lagi, 5 bulan lagi, 1 tahun lagi. Sepatutnya orang-orang PKR turun beramai-ramai. Sebab orang PKR daripada tahun 1998 diberitahu, tak apa, tak menang 1 bulan lagi, tak apa, tak menang 5 bulan lagi, tak apa, tak menang 2 tahun lagi. Lama-lama 28 tahun kau, 28 tahun. Jadi kalau setakat 1 bulan lagi, 5 bulan lagi, 1 tahun lagi kita nak tunggu nampak ada perubahan, apalah sangat 3 jam hari Sabtu ini. Kepada yang muda-muda, adik-adik, ini bukan untuk kami, ini untuk yang muda-muda, ini untuk masa depan kamu. Kita tak boleh ada kerajaan, ada SPRM, ada polis, ada MCMC, ada apa-apalah. Kita tak boleh ada institusi yang boleh dijual beli. Nak gaduh tak apa, aku tak suka kat aku, selalu hentam aku, tak apa. Jangan guna polis pergi tangkap dia. Kalau tak setuju, jawab. Kalau dia tak nak dengar, tinggal je lah dekat situ. Dia dah dengan kepercayaan dia, kita dengan kepercayaan kita. Ada pandangan berbeza, tapi tak boleh. Kalau aku berkuasa, siapa yang aku tak suka, aku hantar orang pergi rampas phone, tangkap. Yang itu tak boleh cakap, yang ini tak boleh cakap. Ini untuk kamu yang muda-muda, adik-adik. Satu hari nanti adik-adik akan sampai ke peringkat kami. Ada orang yang bernasib baik sampai tua rambut ada, yang tak bernasib baik botak macam ini. Satu hari adik-adik akan tengok, adik-adik kata, macam sia-sia je aku dulu. Tapi kalau tidak, kerana yang muda-muda ini ada perangai gila, bendul, idealis, masyarakat kita akan terus dimomok-momokkan dengan perkara-perkara yang selesa saja. Asal selesa, mencuri tak apa. Asal selesa, tekan dan pijak orang tak apa. Asalkan majoriti itu selesa, 4-5 kerat sengsara itu perkara yang biasa dalam masyarakat. The younger ones, you must make a point. That is not acceptable. That is not acceptable that for the benefit of the many, ada orang yang tersisih dalam masyarakat. Jadi saya nak tutup begini, saya nak tutup begini. Politik Malaysia, kalau ada orang yang sosiologis, antropologis, bila tengok sejarah politik Malaysia ini, ada kitaran. Kitaran dia hampir, saya ingat 20-30 tahun satu kitaran. Kitaran pertama daripada sebelum merdeka sampai 1969. Daripada Perang Dunia Kedua sampai 1969. 1969 meletup, maka ada alignment dan perubahan besar dalam politik Malaysia, yang itulah tertubuhnya Barisan Nasional yang ada semua. Kitaran kedua hampir 30 tahun juga, 1970 sampai 1998, sampai meletup. Itulah yang adanya reformasi politik yang kita faham sekarang. Sekarang kita dah 28 tahun daripada 1998, saudara-saudari. Kita sebenarnya dah di hujung kitaran itu. Parti-parti politik
orang politik termasuk saya sendiri, kami dah hilang akal, tak tahu dah apa lagi yang kita nak jual kepada rakyat. Kerana sebahagian besar daripada rakyat sebenarnya merasakan, aku dah bosan, aku dah dengar semua, nampak macam itu je. Bukanlah semata-mata kerana yang parti-parti politik yang ada ni semua tak boleh pakai, tapi sebenarnya kerana sistem yang kita ada daripada kitaran 30 tahun ke belakang ni, dia dah sampai ke masa yang tidak lagi sesuai untuk masa depan dan yang muda-muda. Kita diberi pilihan, kamu ambil saja business as usual, asal tak kena batang hidung kamu, kamu duduk diam-diam. Kamu kan ada kereta, kamu kan ada kerja, kamu kan okey. Apa kamu nak bising? Ambil saja yang selesa, itu business as usual. Apa nak bising-bising pasal seorang dua orang yang kamu tak puas hati ni? Itu pilihan yang diberikan sekarang. Kalau kita pilih yang itu, saudara-saudari, maka kita kena terimalah, kita kena telan semua yang berlaku ini. Kita kena terima sebagai rakyat biasa. Kita tak ada hak, tak ada suara, tak ada pandangan. Sementara mereka yang ke atas bergelumang dengan wang, dengan salah guna kuasa, pecah macam mana pun tak apa, sebab mereka berada di atas, kita kat bawah asal kita boleh makan. Jadi saya nak tunjuk, generasi saya dulu ambil keputusan yang berbeza. Kami yang ada hidup okey, gaji bagus, ada kerjaya yang baik, kami rasa kalau kami tak ambil position, if you don't stand up and be counted pada persimpangan yang masyarakat perlu buat keputusan, oleh kerana kamu itu orang senang, oleh kerana kamu itu lebih baik daripada orang lain, maka kamu tanggung dosa yang lebih lagi daripada orang yang lain. Jadi kepada anak-anak muda yang di luar aktivis ni, yang aktivis ni memang dia demo tiap-tiap hari, tak apa. Yang di luar aktivis, budak-budak biasa, anak-anak muda biasa, orang biasa, this is as much your fight as it is our fight. Jadi kita turun hari Sabtu ini boleh? Pakailah baju apa-apa asalkan pakai baju. Tak kisahlah korang nak buat apa asalkan turun. Cuma kalau buatlah payung. Kita jumpa di Sogo pukul 3 petang dan kita akan bergerak, saya dimaklumkan kita akan bergerak ke Dataran Merdeka. Dataran Merdeka, ada orang dah mesej ke saya, kamu mengganggu satu program di situ. Jadi akan ada satu program dekat Dataran Merdeka hari itu. Jadi saya mohon semua datang, kita buat cantik-cantik. Kalau ada kuih raya, bawa kuih raya. Ada orang kata, saya kata ada mafia, ada yang kata yang Ramadan punya tu kuih dia apa? Apa tak? Malu. Jadi apa yang ada kuih raya, bawa kuih raya, turun ramai-ramai. Berapa yang hadir itu tidak penting bagi saya. Yang penting ialah kita mula. Daripada yang kecil itulah insya-Allah 5 bulan lagi, 1 tahun lagi, mesej yang saudara-saudari bawa itu akhirnya sampai bukan kepada yang berkuasa di Putrajaya. Mereka takkan dengar. Mereka takkan dengar sekali. Kalau mereka dengar, tak adalah aku ada dalam pentas hari ini. Mereka takkan dengar. Yang akan dengar ialah kawan-kawan adik-adik, mak ayah adik-adik, jiran adik-adik. Mereka akan dengar. Dan daripada hari Sabtu ini, lebih ramai dan lebih ramai dan lebih ramai, insya-Allah yang dengar itulah akhirnya akan hantar isyarat yang paling jelas kepada semua parti-parti politik, ahli politik, pemimpinan Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, bahawa kita tak boleh terima Malaysia yang SPRM, badan penguat kuasa, dituduh boleh dibeli dengan wang, apatah lagi apabila tuduhan itu juga bersabit dengan wang daripada kongsi gelap, saudara-saudari.
Boleh? Jadi insyaAllah kita jumpa hari Sabtu ini. Saya sebenarnya nak tutup dengan menyanyi. Tapi sebab tadi dah nyanyi lebih awal dan dia nyanyi lebih sedap daripada saya, jadi saya tarik baliklah menyanyi. Kita jumpa hari Sabtu ini. Turun-turun. Kuat sikit lagi lah. Turun-turun. Azam baki. Tangkap-tangkap. Azam baki. Turun-turun. Azam baki. Tangkap-tangkap. Azam baki. InsyaAllah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sese.